Up sound A, news on. First item. Alright. Standby cam 1, slowly zoom in, take cam 1, Q. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berikut rangkuman laporan utama. Take B. Keputusan mengenai tuntutan pemulangan hak 40% hasil Sabah akan dimuktamadkan Standby for up sound B. hasil Jemaah Menteri esok. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan akan mendengar pandangan Peguam Negara sebagai penasihat undang-undang sebelum membuat keputusan sama ada memfailkan rayuan atau sebaliknya. Up sound B. Standby for next, server to server, PM rombak kabinet, server A. Kerajaan Madani ini lebih tegas soal makna lebih kukuh melaksanakannya dan lebih terjamin dari segi peruntukan kebersamaan. Q. Jelasnya terdapat kekangan dan keterbatasan dalam isu berkenaan, namun berharap semua pihak memahami situasi berkenaan. Standby for next. Take A, Q. Sementara itu, Perdana Menteri mengesahkan Standby for up sound A. Jemaah Menteri tidak akan membincangkan mengenai rombakan kabinet. Mengulas lanjut, beliau menyifatkan tindakan Menteri Pembangunan, Usahawan dan Koperasi Dato' Iwan Benedict yang meletakkan jawatan dibuat terlalu awal. Ini memandangkan kerajaan masih meneliti pelbagai aspek berkaitan isu pulangan 40% hasil Sabah. Up sound A. Penghakiman baru dapat 3 hari yang lalu dan kita dapat ada kekuatan, ada kekurangan, ya, termasuk yang saya sebut tadi. Jadi baca dulu, dengar Peguam Negara dan kita buat keputusan. Jadi saya fikir ya, terlalu awal untuk dia buat keputusan. Tapi saya mungkin faham dengan dia rasa terdesak dengan ini yang mereka suarakan. Q. Pada 8 November lepas, Dato' Iwan mengesahkan peletakan jawatan sebagai anggota Kabinet Persekutuan. Standby for next. Take B, Q. Kerajaan komited menangani isu beban tugas doktor dan doktor kontrak. Buktinya, bermula Oktober tahun ini, elau tugas Standby for up sound B. pakar dan pergigian naik 40% selepas 14 tahun tidak disemak. Menurut Perdana Menteri, kenaikan ini langkah awal memperbaiki struktur perkhidmatan kesihatan awal. Up sound B. Standby for next. Tok Mat Rakyat Tahan, server A. Ha. Jadi kenaikan itu 40% walaupun belum secukupnya, tapi satu permulaan yang baik, alhamdulillah. Tapi yang penting bulan Disember bagi pejabat awam ni jururawat yang nyanyi tadi. Mek berapa? Delay. Sebab bulan Disember Mek. naik gaji. Bulan Januari naik gaji. Ini kerajaan Madani lakukan Standby for next. Take A, Q. Seramai 837 rakyat Malaysia telah ditahan di luar Standby for up sound A. penipuan dalam talian setakat 8 November lalu. Up sound A. Dua item sebelum Mac. Di negara China, di Republik Rakyat China, seramai 545 orang ditahan, 505 orang lelaki, 40 perempuan. Kedua, rakyat Malaysia yang ramai ditahan atas kesalahan penipuan dalam talian adalah negara Singapura, jiran kita. 162 orang lelaki, 162 orang jumlahnya, 148 orang lelaki, 14 orang perempuan. Yang lain itu di Jepun 34, Korea 22, India 20, Indonesia 11, Thailand 10, yang lain itu sikit-sikit. Q. Beliau menasihati rakyat Malaysia agar sentiasa berwaspada dan memahami undang-undang Standby negara for yang next. dilawati bagi mengelak terlibat dalam aktiviti jenayah atau kesalahan yang boleh menjejaskan imej negara. Take B, Q. Kerajaan bekerjasama dengan Standby for up pelbagai sound kementerian B. untuk memastikan bekalan makanan negara stabil dan mampat. Lagi satu bahan sebelum Mac. Sabu berkata, fokus diberikan kepada penyelarasan strategik yang turut melibatkan Kementerian Ekonomi dan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Up sound B.
Aceh memang jaminan makanan ini kita buat sekarang secara intensif. Bukan hanya KPKM tapi gabungan kementerian lain, masuk Kementerian Ekonomi, Kementerian Desa dan Wilayah dan beberapa kementerian yang lain. Kita gabungkan tenaga dan dua-dua timbalan Perdana Menteri terlibat dalam security. Standby for next. Dosem pengangguran survey. Perempuan yang begitu tinggi sekali. Take A, Q. Kadar pengangguran negara kekal pada 3.4% Next, crossmat. bagi Ayah. September 2025. Jumlah Kemon penganggur boleh standby, JJ boleh standby. 518,600 orang. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Hussein Mahidin menerusi kenyataan berkata, JJ standby. tenaga buruh terus berkembang 0.2% kepada 17.54 juta orang. Bilangan penduduk bekerja pula meningkat 0.2% kepada 17.03 juta orang. Sektor perkhidmatan terus mencatat pertumbuhan positif, terutamanya dalam perdagangan, penginapan, makanan dan minuman serta maklumat dan komunikasi. Okay, standby for next. Crossover mat. Take Cam 1Q. Baik saudara, seterusnya kita ke Met Malaysia bersama-sama pegawainya Ruzamin Alright, Yunus untuk swing pengamanan JJ. cuaca seluruh Take wilayah. JJ, Q mat. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersama Check full. Meteorologi untuk pelaporan cuaca. Thank you. Met Malaysia baru saja mengeluarkan kenyataan media bahawa monsun Next, crossover Sarawak. JJ standby. Sarawak standby. Take B, up sound B. Standby reader. Take Cam 3Q. Antara paparan dari Bumi Kenyalang, kerajaan negeri terus mempergiat usaha Okey. meningkatkan jaringan jalan raya. Bincang lanjut bersama Swing saya, JJ. Samaria. Take JJ, Q kucing. Baik, terima kasih Pak Harto. Check full. Kita ke perkembangan ini terlebih Oh, dahulu. 7. Premier Datuk Pertunjukan Sri Abang Johari Kinopen Kat mic reader. untuk lawatan rasmi 2 hari. Hari ini beliau menyampaikan amanat rencana ulang tahun 30 jalinan kerjasama antara Japanese Malaysia Association dan Oh, Jabatan 7. Hutan Sarawak dalam projek pemulihan hutan hujan tropika Ah. di Sarawak. Malaysia Swing Madani JJ, Rakyat take Bersatu. JJ. Kembali bersama Farhato untuk perkembangan selanjutnya. Q, terima kasih. Baik, terima kasih Vanessa. Next, kalau sabar. JJ, take Cam 3Q. Seterusnya beralih ke negeri di bawah bayu, hubungan baik persekutuan dan Sabah kunci kemajuan negeri itu. Laporan QKK, bersama Sabina swing Baas. JJ, take JJ. Take full. Kerjasama erat antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri amat penting dalam usaha kemajuan Lah kak. Cepat pula. Sabah. Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad berkata, Sabah mempunyai potensi Kat besar mic reader. untuk menjadi negeri maju apabila Oh, dia kena baca baru take full. dengan kerjasama kerajaan tersebut. Lah. Tu juga. Lah. Okey, okey, okey. Kena baik. Lepas. Ini. Ni. Ada berbayar. Tekun. Ternyata berbudi kepada tanah mampu membuahkan hasil yang lumayan. On mic reader. Inisiatif seumpama JJ terus standby. kepada rakyat, khususnya golongan kurang berkemampuan bagi menjana pendapatan mereka sekaligus menjana ekonomi negeri. Jenny Rahim, RTM. Sekian perkongsian dari negeri di bawah bayu, kembali bersama Farhato. Swing JJ. Perkembangan semasa dalam negara. Take JJ. Rakyat disantuni. Q, terima kasih. Take Cam 3. Terima kasih, Sabrina. Q. Tekun Nasional telah menyalurkan 1.29 bilion ringgit pembiayaan dalam bentuk pinjaman Ni dah package, kepada 67,692 belum. usahawan di Sabah sejak 1998. Pembiayaan ini disalurkan melalui pelbagai skim, antaranya skim pembiayaan mikro SPM,
Skim Pembiayaan Kecil SPK dan Skim Pembiayaan Orang Kurang Upaya SPOK. Take B, Q. Timbalan Menteri Stand by for Pembangunan Upsound Usahawan B. dan Koperasi Datuk Seri Ramadan Ramakrishnan berkata, bagi tempoh Januari hingga Oktober tahun ini, sebanyak 137 juta ringgit pembiayaan disalurkan kepada 5,567 usahawan seluruh Sabah. Upsound B. Memberikan jaminan bahawa memang usahawan-usahawan Sabah tidak akan terpinggir, malah kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri perlu mengadakan satu hubungan yang erat bagi mereka boleh mendapat bantuan yang lebih. Q. Beliau bercakap kepada media pada Majlis Ramah Mesra bersama usahawan tekun nasional di Kota Kinabalu. Skim pembiayaan ini turut memberi manfaat kepada 119 usahawan India di Sabah dengan jumlah 2.7 juta ringgit sejak 2008 melalui Skim Pembangunan Usahawan Masyarakat India SPUMI. Upsound B. Apa yang kita nak jelaskan di sini bahawa kita merungkaikan setiap daerah supaya mereka ini mendapat tempat dalam pembiayaan usahawan. Sebab itu saya yakin seperti mana yang dimaklumkan, khususnya kalau kita tengok daripada Sunni itu sendiri di Sabah, walaupun dia itu kurang, tetapi pembiayaan yang kita telah salurkan berjumlah 5.7 juta. Ini menunjukkan bahawa kita tidak meminggirkan mana-mana mereka-mereka yang layak untuk mendapatkan pembiayaan ini. Dan inilah antara langkah yang kita nak pastikan. Q. Usahawan tempatan memuji bantuan tekun yang memberi peluang mengembangkan perniagaan dan meningkatkan pendapatan komuniti. Upsound B. Bersyukur kehadirat Allah Ini tadi tu. dengan adanya anugerah seperti ini, dia memberi saya suntikan semangat untuk saya lebih move ke depan lagi bersama dengan tekun. Next crossover Johor recorded. Bantuan tekun ini telah membawa saya daripada Cam 3. hingga ke